Tiada bukti kecurian. Bekas Ketua Audit Negara pertahan audit tabung haji. Kalau ada yang dok kata tidak ada perkataan sakau dalam RCI tabung haji, ni saya nak jawab sikit. Saudara kena faham, walaupun tanpa istilah sakau, ianya bukan bermaksud tak ada ketirisan, tak ada kerugian, penyelewengan ataupun urus tabir yang tak betul yang dijumpai oleh RCI. Contohnya ialah pelaburan yang mencurigakan. Bukan 1-2 pelaburan ya saudara, tetapi 14 pelaburan yang memerlukan forensik audit. Saudara bayangkan dari 14 pelaburan yang disenaraikan rugi ini, sebanyak 7 pelaburan yang tidak mendatangkan apa-apa pulangan. 100% rugi. Memanglah tak nampak istilah sakau atau tiada bukti kecurian, tapi yang benda macam ni nak dipanggil apa saudara? Saya bagi satu contoh untuk saudara bayangkan. Pelaburan Al-Rauda sebanyak 1.8 bilion ringgit. Sepatutnya pulangannya ialah 2.7 rial bilion. Tapi kosong pulangannya. Zero. 100% lesap semuanya. Macam mana nak kata tak ada sakau dekat situ sedangkan pulangan 2.7 bilion rial itu langsung tak kelihatan. Saudara cuba tengok senarai ni. Antara pelaburan yang mendatangkan kerugian besar. Bukan semua, tapi ini antaranya. True Reach 364 juta. Kemudian dirosot nilai sepenuhnya. Kosong. TH Marine, pelaburan 334 juta ringgit. Keseluruhannya ikuti 148 juta ringgit telah dirosot nilai. Apa dah jadi? Macam mana nak kata tak ada ketirisan? Kita nak tutup mata saja ke? Saya tak cerita lagi bab bonus 13 bulan untuk staf tertinggi tabung haji. Saya cuba nak tanya dengan Madinah, cuba jawab perkara ni. Iaitu 14 pelaburan yang menyebabkan kerugian 13 bilion ringgit. Tang mana yang dok kata tak ada ketirisan tu? Tak ada penyelewengan? Betul ke?